Assalamualaikum, hai. Saya Ijat. Selamat datang ke channel saya. Hari ni saya nak share cara memasak nasi tak guna periuk karen. Cara ni saya tengok dia jimatkan karen, lepas tu nasi tak berkerak dan tak membazir. So kita boleh makan semua nasi tu. Jadi menjimatkan beras lah, menjimatkan elektrik setiap bulan. So dah terbukti saya masak guna periuk ni, periuk dapur gas, karen saya banyak turun. Okey, jom saya tunjuk cara dia. Saya gunakan beras Nagasari Keluaran Era. Beras ni beras Muslim. Beras ni sedap, bersih. Okay, barang dia saya gunakan cawan daripada IKEA. Yang ini mangkuk, seramik, klepot dan juga kuali kuken. Okay, mula-mula kita sukat beras penuhlah satu cawan ni. Okay, seterusnya kita basuh beras ni. Saya gunakan tapis besi macam ni, mudah. So air kita basuh tu terus dia keluar, tak perlu kita nak teruskan berulang kali. Saya suka guna beras Keluaran Era ni. Pertamanya dia Bumi Putra, yang keduanya beras ni tak hancur, tak macam beras yang saya guna sebelum ni, keluaran syarikat bukan Bumi Putra, brand Jering. Beras dia hancur. Ya Allah, hancur, memang hancur, sehancur-hancurnya lah. Lepas tu bila masak nasi tu nak kena letak air lebih. Kalau tidak, air nasi tu jadi keras, susah nak agak air. Macam beras Era ni cantik beras dia, bersih. Kita basuh sekejap pun dah, beras tu pun tak ada keluar kanji putih yang banyak. Okay, sambil kita basuh ni, kita bacalah Fatihah dan kita selawat atas Nabi. Sambil tu kita doa. Okay, tengok air dia dah jernih, nampak? Okay, bila sampai macam ni, tutup air, teruskan bagi kering. Okay, tengok beras dia tak hancur kan? Sebiji macam tu, cantik beras dia. Okay, ambil cawan tadi, kita sukat balik beras tadi. Kita ukur, tengok beras ni bila kita dah basuh, dia kembang sikit. So, jadi nak nasi cantik, kita masuk, kita sukat. Tadi kita sebelum kita basuh tadi, beras ni satu cawan, tapi bila kita dah basuh ni ada lebihan. So kita sukat lah, tanda. Kita masukkan dalam bekas ni. Saya gunakan beli di Langkawi dulu, ke klepot ni. Kita sukat lagi beras yang ada baki tu, kita masukkan dalam cawan. Jangan membazir ya, kutip yang ada dalam tapis tu. Kita tandakan dia paras mana tadi. Okey, bahagian paras tu masukkan. Kemudian kita masukkan air. Tadi satu cawan penuh. Okey, satu cawan. Tak sampai suku lah ni, kedua ni kita buang sikit. Okay, masukkan. Okay, step seterusnya, okay, gunakan periuk. Abaikan periuk cooker ni, memang tak tahan lah. Periuk ni beli kat online, kat Wow Shop, pakai dalam berapa bulan dah habis dah. Dia punya salutan tu dah tercabut. So saya gunalah untuk masak nasi ni, ada kegunaan juga. Masukkan air, jangan penuh air. Okay. Kemudian kita letak atas dapur, kita masukkan nasi beras tadi dalam tu dan kita tutup. Kita masak. Okay, ini lebih kurang dalam 10 minit pertama. Ini saya buka sebab nak tunjuk, nak tengok, nak tunjuk pada anda semua lah. Okay, ini lebih kurang dalam 15 minit. Air hampir kering. Okay, ini setelah 20 minit.
nasi telah kembang sepenuhnya. So bolehlah tutup api dan angkatlah. Saya gunakan bekas ni sebab dia ada telinga, mudah nak angkat. Hati-hati ya. Tara, okey dah siap nasi kita. Okey, jom kita tengok. Cantik tak nasi ni? Wow. Tengok tekstur dia cantik, tak melekat, tak hancur. Tengok bawah pun cantik, tak lembik, tak keras. Saya guna bekas ni sebab mudah nak hidang, terus hidang. So cantik. So kalau kita masak untuk tetamu kan, so kita datang angkat hidang, tetamu tengok, wow, nasi ni macam nasi kukus. Tengok nasi dia cantik. Bolehlah cuba tuan-tuan, cuba pakai, cari bekas macam ni. So mudah, cantik, mudah nak hidang. Okey. Macam mana? Senang kan? Senang je lah. Masak nasi je kot, kan? Siapa yang minat channel saya ni, bolehlah subscribe dekat bawah ni dengan tekan butang loceng. Tunggu video seterusnya daripada saya, perkongsian-perkongsian tentang masakan dan juga pelbagai lagi lah. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.